Mana? Kita tadi dong dekat sana tau. Kita dah terlepas. Yeah. Oh. Boleh. Assalamualaikum. Hari ni jauh sikit. Nanti jumpa dekat checkpoint Rawang. So aku daripada Nilai gerak awal lah sikit. Sekarang pukul 6.30. Kenapa aku suka motor ni? Aku suka cerita sikit kan. Tengok semua aku settle, letak dalam ni semua. Ok, semua dah ready. Macam biasa, Hypergear memang berbalik. Mungkin bunyi suara lain sikit lah sebab aku pakai full space ni. Ok guys, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tak banyak yang kau tanya, kau cuma ada. Terima kasih cinta, kerana tetap di sini saat dunia berubah. Kau tak pernah pergi. Tanggapan Gunung Putih. Untuk kita exit Berang tu. Okay, Azhar, minta tolong kau kat depan boleh tak? Depan? Kau pegang phone tak dekat depan? Ada. Ada. Okay, Azhar dekat depan, tapi sampai masa nanti depan tu siapa nak kita buka, tapi aku kat belakang lah. Meja akan depan belakang ambil gambar sebab dia pegang kamera. Lepas kali-kali kita kalau boleh ayam pulang depan belakangnya. Siapa nak speed, silakan. Berhati-hati. Berat sangat ni. Air kosong je. Santai sangat ni saya boleh minum air. Masalahnya pakai topi macam ni tak dapat lah. Oh iya lah. Kan? Kena ada straw lah. Ada straw. Yang tak straw ni terus. Tak straw dalam ni. Aduh.
Sebenarnya ada lagi COD ke COD custom? COD ke dah tukar? COD. COD je? Ori apa? Isi setengah je? Si separuh je daripada nilai. Dah pakai dalam 100 lebih. Oh nak oi. Relax dah. Pergi sini. Tadi diorang dekat sana tau. Diorang ikut ni, bridge ni. Diorang kat Batu Kawan. Diorang sampai kedai makan. Tapi dia ada bagi option. Diorang bagi option kalau nak stay sini kita makan nasi asing kan sebab kita bertiga je sekarang dah masuk pulau. Diorang semua dekat sana. Dekat Batu Pulau. Diorang kat Batu Kawan sana. Diorang sampai kedai makan. Tapi kalau nak pergi ke tempat diorang dalam 20 minit. Lalu sini. Dah sampai. Nasi putih apa? Makan. Ayam bawang. Kuah campur sikit-sikit. Ada al snookerun. Al pool. Selalu aku dan game adik hero tu. Biasa jalan je. Yeah. Mana bola? Oh, ui kuatnya dia. Bola.